Sorotan terkini Berita 757. Jumlah mangsa banjir di Sabah meningkat kepada 6,910 orang daripada 2,280 orang keluarga setakat jam 4 petang, berbanding 6,732 orang daripada 2,293 keluarga pada tengah hari Sabtu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah memaklumkan daerah Tenom menunjukkan trend peningkatan iaitu 5,246 orang daripada 1,741 keluarga, manakala jumlah mangsa di Beaufort kekal 1,462 orang, 467 keluarga dan Membakut berkurang kepada 202 orang, 74 keluarga berbanding 41 orang, 173 keluarga. Dua pusat pemindahan sementara PPS di Sipitang telah ditutup pada 12 tengah hari selepas semua 329 orang daripada 146 keluarga dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Sebanyak 93 kampung di Beaufort, 46 kampung di Tenom dan 16 kampung di Membakut masih terjejas dengan 34 PPS dibuka sejak Rabu lalu, menyebabkan 155 kampung di 3 daerah tersebut tidak dapat melaksanakan aktiviti harian. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengambil tindakan segera berikutan kes seorang kanak-kanak cedera selepas didakwa dicampak ke dalam parit oleh bapanya di Saratok. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan petugas pelindung kanak-kanak telah menziarahi mangsa berumur 6 tahun yang kini dirawat di hospital dan JKM sedang menunggu perintah mahkamah berhubung penjagaan sementara. Beliau menambah, kes tersebut turut melibatkan proses penceraian antara ibu dan bapa mangsa. Justru mahkamah perlu menilai secara menyeluruh sebelum membuat keputusan mengenai penjagaan sementara. Jika tiada pihak keluarga yang sesuai, kanak-kanak itu boleh diletakkan di bawah jagaan JKM secara sementara, manakala keputusan akhir penjagaan akan ditentukan mahkamah berdasarkan laporan dan saksi. Rundingan sedang dijalankan bagi menyambung semula penerbangan terus antara Malaysia dan Rusia dengan perjanjian muktamad dijangka dicapai tahun ini, menurut Dutaan Besar Rusia ke Malaysia, Nail Latvov. Latvov menyatakan beberapa pusingan perundingan sudah diselesaikan dengan Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok dan Menteri Pengangkutan Rusia Andriy Nikitin sentiasa berhubung laluan Moskow-Langkawi dengan kemungkinan diperluas ke destinasi lain pada masa hadapan. Beliau menambah, selain perjanjian antara kerajaan, syarikat penerbangan kedua-dua negara perlu mencapai persetujuan komersial sebelum perkhidmatan terus dapat disambung semula. Latvov berucap selepas menghadiri majlis peringatan ulang tahun ke-112 insiden tenggelamnya kapal perang Rusia Zumtchek di Pulau Pinang pada 1914 yang turut mengiktiraf peranan nelayan dan penduduk tempatan dalam menyelamatkan mangsa.